Banyak sekarang ni orang suka post dalam page gambar-gambar arti menampakkan pakaian yang menjolok mata. Selama mana dia buat tu, berdosa tu, selama mana orang tengok, banyak tu lah dapat pada admin dan orang yang menjaga page-page dalam Facebook dan sebagainya. Dia ambil sekeping gambar arti yang mendedahkan aurat, menjolok mata, pom, dia popok. Perbuatan dia tu satu dosa yang sangat besar sehingga orang dapat tengok, orang lain dapat tengok aurat arti. Jadi kalau ada 50,000 view, dia pikul admin tu 50,000 dosa. Dosa dia dengan anak bini dia pun tak larat dah dia nak pikul. Betul tak? Dia ribuh pula gambar aurat artis bawa video dan sebagainya. Nah, dipikul pula orang lain. Ini masalah. Tapi kenapa mereka tak takut? Kerana tidak ada kepercayaan kepada Allah dan hari kiamat. Orang yang takut ni ialah dia yakin Allah itu ada.